ada unsur sedap dengar. Sebab orang kata macam mana nak tahu tipu tak tipu? Kan? Sebab kadang-kadang yang bercerita tu pula pakai serban. Kan? Yang bercerita tu pula tasbihnya besar. Satu surau tasbih dia. Tasbih dia satu surau. Takkan orang tak percaya? Kita tasbih, kita nampak tasbih paling besar pun besar-besar satu ruas jari je kan? Satu ruas jari je. Dia punya tasbih satu surau orang pegang. Saya rasa lama saya datang Masjid Karwa ni kan. Kali pertama datang masjid ni belum siap. Ceramah kat sebelah sana. Dan masa ceramah itulah, masa tu atas pentas kalau tak silap, masa ceramah itulah dipotong ceramah saya, lepas tu dihentam ramai-ramai. Kemudian kali kedua perkampungan sunnah, mini perkampungan sunnah, dan ni rasanya kali ketiga kot saya datang ke Masjid Karwa. Alhamdulillah, saya rasa takjub jugalah pada orang Penang. Kuliah isyak macam kuliah maghrib punya ramai kan. Hebatlah kan. Kira ni dah, kira tu boleh kata lewat lah, tapi boleh tunggu. Masya Allah, ini satu semangat yang saya kira patut dipujilah. Syukurlah kita, Alhamdulillah, kerana sudi nak dengar berkenaan dengan isu-isu agama yang bagi saya makin lama makin muncul dalam masyarakat kita. Ya, jadi bila kita cerita tentang khurafat, bila kita cerita tentang tahyul, memang kita tak boleh larilah daripada hadis yang dibacakan oleh moderator tadi, yang dibacakan oleh Ustaz Salman tadi, iaitu hadis berkenaan dengan khurafah. Hadisu khurafah. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Cuma para ulama ada berbeza pendapat tentang statusnya. Al-Imam Daraqutni mendhaifkan hadis ni. Imam Daraqutni mendhaifkan kerana ada percanggahan dalam riwayatnya. Riwayat ni mujalid riwayat, tapi ada berlaku percanggahan anak murid dia. Sebahagian anak murid, dua orang daripada anak murid meriwayatkan secara mausul daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada jalur Sya'bi, daripada jalur Masruq daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan majoriti anak murid riwayat daripada Sya'bi mursalah, secara mursal. Tapi tak ada masalah, kerana orang Arab memang menggunakan istilah ni, dan ia bukan berkaitan dengan hukum hakam pun. Dia hanya sekadar cerita. Maka sebab itu para ulama bila bahas tentang isu ni, mereka akan bawa kisah ni. Kisah Nabi bercerita dengan isteri, lepas tu sebahagian daripada isteri, seorang daripada isteri kata ini hadis khurafah. Maka Nabi SAW kata, khurafah ini inna khurafah rajul min uzrah. Dia daripada kabilah uzrah. Ya, dia satu lelaki yang ditawan oleh jin, kemudian dilepaskan, fayuhaddisu nas minal a'ajib. Dia menceritakan kepada manusia cerita-cerita yang ajaib. Maka bermulalah istilah khurafah, dan memang orang Arab guna. Sehingga kan ulama hadis pun bila satu orang perawi sampai kepada tahap tua yang dah nyanyuk, dia akan kata yakhruf. Dia punya otak tu dah bercelaru, sehingga kalam dia tu seperti kalam khurafat. Kan? Kalam itu macam kalam-kalam yang pelik orang dengar kan. Keliru orang dengar. Sebab dia dah tak apa nak ingat. Dia dah lupa apa yang dia hafal ketika mana dia muda. Baik. Bila disebut tentang khurafah, ada seorang syekh daripada negara Arab jugalah, dia kata ciri-ciri khurafah ni ada dua. Bila kita sebut tentang khurafah, ciri-ciri khurafah ni ada dua. Satu dia kata kadhib, satu lagi dia kata istimlah. Ada dua ciri khurafah. Nak tahu cerita tu khurafat ataupun tidak, dua ciri ni kena ada. Yang pertama al-kadhib. Tuan-tuan biasa dengar kadhib ni selalu. Siapa yang biasa dengan kuliah hadis, bila dengar kadhib, apa maksud kadhib? Tak confident kan? Takut salah kan? Man kadzaba alayya muta'ammida. Apa maksud dia? Siapa mendustakan aku kan? Hadis tu biasa kita dengar. Mana-mana kuliah hadis akan baca hadis tu. Maksud kadhib, nipu. Cerita yang ada unsur tipu, maka ia termasuk dalam khurafah. Yang kedua, dia ada unsur istimlah. Istimlah ni maksud apa? Orang Arab panggil milih. Biasa orang Arab dia kata malih, benda yang sedap, masin. Milih tu garam, sesuatu yang ada garam di dalamnya. Maksudnya bila kita masak
tak ada garam, usah kata kita marah kan. Pak mentua apa Syawal, Tok Ahmad Al-Bab pun marah. Dia kata kari tak ada garam. Abu Mas'ud Al-Buaya kan, dia pun marah sebab tak ada garam, jadi tak sedap. Jadi khurafat ni dia senang nak lekat dalam masyarakat, bukan sebab dia bohong, tapi sebab dia ada unsur istimlah, ada unsur sedap dengar. Sebab tu kalau kita tengok dalam Facebook, live yang berada di Facebook, kalau kuliah bagi cerita yang betul, orang tak selalu tengok. Betul? Tapi kalau cerita-cerita mistik, cerita pergi tangkap jin, cerita bomo nak tangkap toyol, ratus ribu view. Orang duk ketawakan kita. Dia kata, alah Rora punya ceramah bukan orang datang orang tengok. Paling ramai pun 300 je. Tapi sebab kita bukan nak cari view sangat. Kan ceramah ni, kuliah ni bukan sebab nak cari view, sebab tanggungjawab. Kalau kira nak cari view, tak payah jadi penceramah hadis. Cerita bab khurafat, mesti orang dengar. Ratus ribu orang boleh tengok. Sebab orang suka cerita-cerita yang bohong, yang ajaib ni. Sebab itu dia kata ada unsur istimlah. Tapi kalau kita nak tengok dari sudut yang lebih detail, sebab orang kata macam mana nak tahu tipu tak tipu? Kan? Sebab kadang-kadang yang bercerita tu pula pakai sorban. Kan? Yang bercerita tu pula tasbihnya besar. Satu surau tasbih dia. Tuan-tuan faham kan? No? So, tasbih dia satu surau. Takkan orang tak percaya? Kita tasbih, kita nampak tasbih paling besar pun besar-besar satu ruas jari je kan. Satu ruas jari je. Dia punya tasbih satu surau orang pegang. Duk pusing-pusing kan. Jadi macam mana kita nak tahu dia khurafat tak khurafat? Maka para ulama kata setiap cerita ataupun kepercayaan yang tidak ada bukti, sama ada tidak ada bukti daripada dalil nas syara' ataupun tidak ada bukti waqi'i, benda yang real tapi orang tak tahu mana datang cerita ni, dan akal tak boleh terima. Kalau ada bukti, akal boleh terima. Jadi inilah ciri-ciri yang ada pada cerita-cerita khurafah. Dan betul Islam datang nak membebaskan manusia daripada cerita khurafat. Maka sebab itu Islam ni dia galakkan kita untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala suruh tengok alam. Allah Subhanahu wa taala kata dia ciptakan kepada kita mata, dia ciptakan kepada kita telinga. Untuk apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Allah Taala keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa, tak ada ilmu. Jadi kita belajar. Mula belajar dengan apa? Kita belajar dengan apa yang kita lihat dan kita belajar dengan apa yang kita dengar. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan kepada kita jantung untuk kita menilai. Jadi ini sumber-sumber ilmu yang ada pada insan. Bila Allah Ta'ala kata dia cipta kepada kita mata, dia cipta kepada kita telinga, maksudnya dia suruh kita belajar dengan sumber yang betul. Bila dia cipta mata, maka kita perlu belajar satu benda yang dipanggil sebagai ilmu empirical. Apa itu ilmu empirical? Ilmu yang berdasarkan kepada pemerhatian. Tengok, ulang-ulang tengok. Maka kita akan dapati, kita akan buat eksperimen. Last kali baru kita percaya. Kan? Kita buat eksperimen, kita ulang-ulang tengok, then kita percaya. Dengar, bila kita dengar satu benda, Allah Subhanahu wa taala tak tinggalkan untuk kita dengar semua benda. Allah Subhanahu wa taala kata apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila kau nak belajar tentang sesuatu berdasarkan kepada kaedah dengar yang kau tak tengok, engkau kena ada satu lagi konsep yang dipanggil sebagai konsep tabayyun. Konsep siasat. Cek betul ke tidak. Maka ini yang diajar oleh agama. Maka sebab itu dalam hadis yang Ustaz Salman baca tadi, Nabi SAW sebut clear. La adwa, wala tiyarah, wala hamata, wala safar. Ini kepercayaan Arab zaman dulu. Dia percaya penyakit berjangkit. Dia percaya penyakit berjangkit dengan sendirinya. Sehingga bila Nabi SAW sebut la adwa, tidak ada jangkitan yang berlaku dengan sendirinya, para sahabat
Ini kata sahabat ni diajar oleh Nabi SAW untuk berfikir. Bila Nabi mengajar, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa pandangan kamu tentang unta yang berada di tengah-tengah padang pasir ka'annahu dhiba?" Seperti dia punya elok tu macam dhiba ni dalam bahasa macam apa? Kancil kan, Ghazal. Bukan kancil apa? Dia, saya pun lupa dah nama binatang. Dia kancil kecil kan. Apa Ghazal? Pelanduk? Bukan zip. Rusa. Yang cantik macam rusa dia punya bulu. Tiba-tiba datang satu unta yang berkurap. Dia menjangkitkan unta yang cantik tadi tu. Kan? Maka Nabi SAW, bila sahabat dia dengar sesuatu daripada Nabi, dia gunakan empirical dia. Dia tengok yang berlaku di alam nyata. Bila Nabi SAW nafikan jangkitan berlaku dengan sendiri, melainkan dengan izin Allah, maka sahabat tengok, ada je unta yang asal sihat, tiba-tiba bercampur dengan unta yang ajrab, unta yang sakit, yang berkudih ni, tiba-tiba yang sihat ni pun jadi berkudih. Maka Nabi SAW suruh dia fikir lagi dalam. Nabi kata, "Faman a'dal awal." Kalau betul dia berjangkit dengan sendiri, bukan sebab Tuhan yang izinkan, bukan sebab Tuhan yang jadikan. Yang mula-mula kena kudih tu, yang mula-mula kena kurap tu, siapa yang jadikan? Dia berjangkit daripada mana? Maka para sahabat mula berfikir, betul juga. Kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW kata, "Wala tiyarah." Tidak ada kepercayaan kepada burung. Tengok burung terbang belah kanan, terbang belah kiri, semua tu ada kepercayaan. Maka Nabi SAW kata, "Aqirru tayra ala awkariha ala maknatiha." Biarkan burung tu berada di sarang, tak ada kaitan. Wala hamata, tadi Ustaz Salam ada sebut, wala safara, dan tidak ada kepercayaan sial pada bulan Safar. Kan? Tidak ada kepercayaan sial pada bulan Safar. Maksudnya bulan tak bulan ni tak ada kaitan. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, wahai Muhammad, tidak sekali-kali menimpa kita melainkan apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan ke atas kita. Huwa maulana, dialah tempat bergantungnya kami. Maksudnya ayat ni kalau kita baca, kita akan tahu Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi bila kita dah diajar dengan satu konsep ni, kita akan terhindar daripada sebarang unsur khurafah. Kalau kita dengar pun kita akan kata, ish, tak betul.